Kami ingin mendapatkan ulasan tentang tragedi yang berlaku ke atas peserta Global Sumut Fathillah, dan ketika ini di talian Google Meet Senator Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Rizwan Uthman, Ahli Dewan Negara yang juga pakar isu Asia Barat. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Datuk, apa yang boleh dirangkumkan dalam insiden hari ini? Ramai yang ditahan, pada masa sama ramai juga yang terlepas. Komen Datuk, Prof. Kalau kita lihat dari segi membuka mata dunia, ia terbukti telah berjaya memberikan satu gambaran bahawa dalam kalangan masyarakat dunia pada hari ini masih terdapat dalam kalangan mereka yang prihatin dengan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk Gaza. Itu sekiranya perkara yang berjaya dicapai oleh flotilla ini. Walaupun kita tahu kalau mereka sampai ke pantai Gaza pun tidak banyak yang boleh mereka sumbangkan dengan keterbatasan yang mereka hadapi. Tetapi yang pentingnya pada hari ini seluruh dunia, saya meninjau beberapa saluran berita antarabangsa, sebahagian besarnya beri liputan tentang perkembangan yang berlaku ini. Malahan kalau kita lihat perkembangan yang berlaku di Itali dan beberapa negara Eropah, berlaku demonstrasi besar-besaran yang menyatakan sokongan kepada flotilla ini. Oleh itu, bagi saya, matlamat yang cuba dicapai itu memberikan publicity dan menjadikan isu ini sebagai isu yang terus hidup, isu yang memberikan suatu kesedaran, isu yang melambangkan keprihatinan. Saya kira itu telah berjaya. Walaupun matlamat untuk menyampaikan bantuan itu belum tentu dapat disampaikan dengan sebaik-baiknya. Prof, bila Prof menyebut tentang kebangkitan di Itali dan sebagainya, kan, adakah Prof melihat ini satu tamparan hebat dan melemparkan imej yang negatif kepada negara haram Israel, Prof? Saya sebenarnya bila saudara menyatakan perkara ini, satu perkara yang kita lihat dengan jelas bahawa dalam perkembangan yang berlaku ini, mereka yang terlibat itu tidak semuanya beragama Islam. Malah sebahagian daripada mereka itu bukanlah orang yang daripada kalangan orang Arab ataupun orang Islam, tetapi menunjukkan simpati yang cukup tinggi tentang penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Sebagai contoh yang lain, sepatutnya negara-negara Islam berasa malu apabila negara Colombia. Saya yakin kalau tanya kepada rakyat Malaysia pada hari ini, tak ramai yang tahu di mana Colombia ini, ya. Tetapi Colombia merupakan negara yang kehadapan mengenakan suatu tindakan yang tegas kepada Israel. Dan Colombia ini merupakan antara negara termiskin di Amerika Latin. Tetapi dari semangat, kesungguhan, menyatakan kemanusiaan itu mereka ke depan. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara Islam, negara-negara Arab khususnya yang kaya raya, yang mempunyai senjata yang canggih, yang mempunyai berbagai-bagai kemudahan, walaupun mereka menyatakan mereka menyokong, tetapi sokongan itu lebih bersifat retorik, jadi praktis dia masih lagi dipersoalkan. Termasuk dalam isu yang berlaku ke flotilla ini, kita dapati kalau di negara-negara Eropah berlakunya demonstrasi besar-besaran, termasuk juga di Kuala Lumpur, tetapi di ibu kota negara Arab masih lagi sunyi dan sepi. Baik, Prof Datuk, pandangan Prof Datuk dari sudut undang-undang, walaupun kita tahu di belakang negara haram ini ada abang besar mereka, iaitu Amerika Syarikat, dan adakah isu besar hari ini yang berlaku apabila pemintasan kapal-kapal flotilla ni, Israel boleh diheret ke ICJ sekali lagi ataupun status sama sebelum ini, tiada tindakan? Kita dapat melihat pertubuhan dunia pada hari ini telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. ICJ telah membuat keputusan tentang genosid, tetapi tidak ada tindakan. PBB juga telah membuat keputusan, tidak ada tindakan. Oleh itu dalam konteks pada hari ini, saya yakin kalau dibawa ke ICJ pun tidak ada sebarang keputusan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan genosid yang berlaku di Gaza jauh lebih besar, itu pun tidak ada sebarang tindakan yang tegas, apatah lagi sekadar menahan mereka yang dikatakan menceroboh oleh Israel. Saya kira saya tidak melihat adanya suatu tindakan yang benar-benar menunjukkan keberanian dunia, termasuklah pertubuhan-pertubuhan yang dianggap sebagai mainkan peranan untuk menjaga umat manusia ataupun masyarakat dunia secara keseluruhannya mampu untuk mengenakan sebarang tindakan pada Israel, kerana pada hari ini Israel mampu untuk berbuat apa sahaja dan bersedia untuk buat apa sahaja. Sebagai contoh, apabila mereka menyerang Qatar, itu satu tindakan yang di luar daripada batas-batas hubungan antarabangsa. Perlu diingat bahawa Qatar merupakan pengkalan di mana terdapatnya pengkalan terbesar tentera Amerika. Betul. Pada waktu yang sama, Qatar juga mempunyai peralatan ketenteraan yang canggih, tetapi gagal untuk memaksa ataupun mengesan serangan dilakukan oleh Israel. Ini menunjukkan betapa negara-negara barat sebutkan tadi Amerika. Saya yakin Amerika sebenarnya mainkan peranan ataupun ada saham di sini sehingga Israel berani membuat apa sahaja yang dipikirkan
dia rasa nak buat ataupun dia rasa dia perlu nak buat, dan dia yakin bahawa tidak ada siapa pun kalau Amerika tidak menolak ataupun tidak membantah, negara lain seolah tidak berupaya untuk menyatakan pandangan, sikap atau pendirian dengan kezaliman dilakukan oleh Israel ini.